Apa tanda-tanda awal kehamilan yang seseorang wanita hamil tak patut abaikan? Antara tanda-tanda awal yang mesti ibu-ibu ni tidak abaikan ialah pendarahan. Pendarahan sikit atau pendarahan banyak memang ialah sesuatu yang perlu diambil secara serius. Sakit perut yang terlalu kuat, keluar air ketuban terlalu awal sebelum cukup bulan, sakit kepala, kabur mata, kurang gerakan baby selepas 28 minggu ataupun tiba-tiba kenaikan bengkak kat kaki, tangan atau bahagian badan yang lain. So bila terdapat masalah-masalah macam ini, ibu-ibu janganlah tunggu kat rumah. Cepat pergi ke hospital dengan segera untuk berjumpa dengan doktor untuk rawatan segera. Kerana isu-isu ini mungkin ialah komplikasi kepada isu-isu seperti preeclampsia atau uri lekang. Tolong kongsikan video ini dengan semua wanita mengandung dan suami dia orang di luar sana. Pastikan informasi ini dikongsikan dengan ramai orang supaya semua dapat manfaat, sebab doktor pakar pun dah berbesar hati mengongsikan informasi ini dengan kita semua. Salam sejahtera. Saya Dr. Kartik Balaraman, pakar perunding obstetrik dan gynecology dengan sub kepakaran maternal fetal medicine dari Hospital Columbia Asia Bukit Jalil. Perbincangan berbentuk pendidikan kesihatan ini dibawakan khas untuk anda oleh Columbia Asia Hospital Bukit Jalil.